Selamat sejahtera, saya Sri Logatarshini, anak perempuan Loganathan. Hari ini saya akan membentangkan pembentangan bagi subjek KKA 60103 pengujian dan pengukuran lanjutan. Tugasan 2. Pentadbiran, penskoran dan pentaksiran satu alat ujian psikologi sedia ada dalam kelas. Ujian psikologi yang dipilih ialah inventory ujian DAS, iaitu Depression, Anxiety and Stress Scale. Mari kita melihat pada bahagian pengenalan. Ujian DAS merupakan alat penilaian psikologi yang digunakan untuk mengukur tahap kemurungan, kebimbangan dan tekanan individu. Pengasasnya ialah Prof. Sidney H. Lovibond dan Dr. Peter F. Lovibond daripada University of New South Wales, Australia. Ujian ini dibina pada tahun 1995. Pada mulanya, inventory ini digunakan dalam kajian akademik dan juga klinikal, tetapi kini menjadi alat yang diiktiraf secara meluas di seluruh dunia. Terdapat 3 objektif penggunaan ujian ini. Pertamanya ialah membantu profesional dalam mengenal pasti tahap intervensi yang diperlukan. Yang kedua adalah mengukur dan memahami tahap kesejahteraan psikologi individu. Yang ketiga ialah membantu profesional dalam mengenal pasti tahap intervensi yang diperlukan. Sebagai contoh, ujian DAS ini digunakan dalam pemilihan jawatan pembantu awam grade H11. Terdapat 3 komponen utama dalam ujian ini, iaitu stres, anxiety dan juga kemurungan. Stres dapat menilai tahap ketegangan, ketidakupayaan, menghadapi tekanan dan rasa mudah terganggu. Anxiety pula mengukur tahap ketakutan dan gejala fizikal berkaitan kebimbangan, manakala kemurungan dapat menilai perasaan tidak bermaya, sedih dan juga hilang motivasi. Seterusnya, kita akan melihat pada struktur inventory DAS, di mana versi bahasa Inggeris merupakan versi penuh yang mengandungi 42 soalan, manakala versi bahasa Melayu juga dikenali sebagai versi pendek yang mengandungi 21 soalan. Ujian ini memerlukan jangka masa 30 minit. Terdapat 4 skala penilaian, iaitu 0 hingga 3. 0 merupakan tidak langsung, 1 menunjukkan sedikit atau jarang-jarang, 2 menunjukkan banyak atau kerap kali dan akhirnya 3 menunjukkan sangat banyak dan sangat kerap. Seterusnya, kita akan melihat pada bahagian pentadbiran inventory DAS. Sebagai langkah persediaan awal, kita haruslah pastikan persekitarannya selesa dan bebas daripada sebarang gangguan dan juga memberikan penjelasan yang ringkas kepada peserta mengenai tujuan inventory ini. Langkah 1. Isikan maklumat peribadi. Ini merupakan contoh daripada peserta. Langkah kedua, sila baca dan jawab soal selidik DAS. Ini merupakan contoh yang dijawab oleh peserta. Seterusnya, kita akan melihat pada pengiraan skor inventory DAS. Langkah ketiga, masukkan skala markah jawapan ke dalam ruangan di bahagian 2 mengikut soalan bagi setiap kategori. Langkah keempat, jumlakan skala markah bagi setiap kategori bagi mengetahui tahap status kesihatan mental peserta. Kemudian, kita akan melihat pada interpretasi skor
inventory DAS. Terdapat 5 tahap dalam inventory ujian DAS ini, iaitu normal, ringan, sederhana, teruk dan sangat teruk. Pada tahap normal, skor kemurungannya ialah 0 hingga 5, skor anxiety-nya adalah 0 hingga 4 dan skor stresnya ialah 0 hingga 7. Pada tahap ringan, skor kemurungannya ialah 6 hingga 7, skor anxiety-nya ialah 5 hingga 6 dan skor stresnya ialah 8 hingga 9. Pada tahap sederhana pula, skor kemurungannya ialah 8 hingga 10, skor anxiety-nya ialah 7 hingga 8 dan skor stres pula menunjukkan 10 hingga 13. Pada tahap teruk, skor kemurungannya ialah 11 hingga 14, skor anxiety-nya pula 9 hingga 10, manakala skor stres pula menunjukkan 14 hingga 17. Pada tahap sangat teruk, skor kemurungannya menunjukkan 15 ke atas, skor anxiety-nya menunjukkan 11 ke atas dan skor stresnya menunjukkan 18 ke atas. Tahap normal, ringan dan sederhana menunjukkan status normal, manakala tahap teruk dan sangat teruk menunjukkan status abnormal. Langkah kelima, sila isikan keputusan dalam bahagian 3 dan isikan dalam keratan di muka hadapan. Ini merupakan contoh daripada peserta. Pada bahagian 3, keputusan ujian DAS, stres menunjukkan 8 iaitu tahap ringan, anxiety menunjukkan 5 tahap ringan dan kemurungan menunjukkan 4 tahap normal. Secara keseluruhannya, kategori stres dan anxiety berada pada tahap ringan, manakala kategori kemurungan pula berada pada tahap normal. Keseluruhan statusnya adalah normal. Kemudian, kita akan menulis skor dalam keputusan saringan minda sihat dan diserahkan pada peserta. Akhirnya, sebagai tindakan susulan, rujuk individu kepada pakar psikologi atau kaunselor jika skor menunjukkan tahap tinggi. Seterusnya, kita akan melihat pada bahagian kelebihan dan kelemahan inventory DAS. Kelebihan pertamanya adalah mudah digunakan. Kelebihan keduanya ialah sesuai untuk pelbagai populasi. Kelemahan pertama ialah keputusan dipengaruhi oleh kejujuran peserta dan tidak menggantikan diagnosis profesional. Akhir sekali, kita akan melihat pada bahagian kesimpulan di mana inventari ujian DAS adalah alat yang berguna untuk memahami kesejahteraan psikologi individu. Ia berfungsi sebagai langkah awal dalam mengenal pasti isu kesihatan mental dan merangka strategi pemulihan. Ini merupakan QR Inventory DAS. Sesiapa yang ingin mencuba inventari DAS boleh imbas QR ini. Sekian, terima kasih.